Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Burung nuri terbang kemari, hinggap sebentar di dahan tinggi. Izinkan saya memperkenalkan diri, membawa bicara penuh erti. Nama diberi Atikah binti Muhammad Haris dan saya berusia 16 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Seni Malaysia Perak. Saya berasa amat teruja untuk berkongsi kepada anda semua tentang sebuah novel yang telah saya baca berjudul Bangkit. Jadi, ayo bersama saya mendalami cerita ini. Bangkit ialah hasil karya seorang penulis wanita yang bernama Suri Mawarni. Novel terbitan grup buku karang kraf sendirian Berhad ini diterbitkan pada tahun 2024 dengan 386 halaman bercetak serta terdapat 22 bab. Hasil pena Suri Mawarni ini sangat menarik kerana ia diilhamkan daripada pengalaman penulis sendiri yang pernah bekerja dalam bidang IT. Novel berjudul Bangkit mengisahkan tentang perjalanan hidup watak utama iaitu Izzat, seorang pengurus projek dalam bidang teknologi maklumat di sebuah syarikat IT yang bernama Manggis Teknologi. Izzat merupakan seorang pekerja yang sangat berdedikasi dan jujur dalam melakukan kerjanya. Namun begitu, sewaktu Izzat sedang mengusahakan aplikasi baru untuk projek terkininya iaitu projek Kementerian Pertanian, dia telah dipecat dengan notis 24 jam dan dikenakan tindakan tata tertib kerana kesemua data yang dikumpulnya untuk projek tersebut telah hilang secara tiba-tiba. Cerita tentang pemecatan Izzat akhirnya sampai ke pengetahuan Datuk Kamal yang merupakan timbalan Presiden Manggis Teknologi. Beliau meminta Safa iaitu setiausahanya untuk mengumpulkan segala dokumen berkaitan dengan projek yang dijalankan oleh Izzat kerana mereka yakin bahawa Izzat ialah seorang pekerja yang sangat berbakat dan pemecatannya ini adalah kesilapan besar yang dilakukan oleh syarikat tersebut. Mereka juga yakin Izzat masih menyimpan salinan dokumen-dokumen projeknya untuk dijadikan bahan bukti. Tujuannya untuk membantu Izzat membersihkan nama baiknya di syarikat Manggis Teknologi. Pada awalnya, Izzat enggan memberikan kerjasama kepada Safa kerana tidak mempercayainya. Walau bagaimanapun, Safa tetap berusaha mengungkap kebenaran di sebalik pemecatan Izzat dan akhirnya Izzat pun memberikan kerjasama setelah dipujuk beberapa kali oleh Safa. Rupa-rupanya, projek yang dikendalikan oleh Izzat itu telah disabotaj oleh rakan sekerjanya sendiri iaitu Yusnizal. Yusnizal menyimpan dendam dan iri hati terhadap Izzat yang sering dipuji di tempat kerja dan diberi peluang untuk menjadi pengurus projek Kementerian Pertanian iaitu salah satu projek yang besar di syarikat Manggis. Akibat terpukul dengan pengkhianatan tersebut, Izzat nekat untuk pulang ke kampung halamannya di Banting dan memulakan kehidupan baharu sebagai pekebun pisang dan dibantu oleh 2 orang rakan sekampungnya. Namun, ketenangan yang dicari tidak kunjung tiba apabila politik di kebun pisang juga turut dipenuhi dengan hasad dengki dan pengkhianatan oleh seorang penduduk kampung yang bernama Wak Mary yang sering melakukan kekacauan terhadap kebun pisang Izzat hanya disebabkan dia enggan menjual pisangnya yang telah matang kepada Wak Mary. Dalam menghadapi pelbagai cabaran, Izzat sedar bahawa dia perlu bangkit untuk melawan ketidakadilan yang menimpanya. Ketabahan dan kecekalan Izzat menunjukkan semangat juangnya yang tinggi dalam menghadapi pelbagai dugaan dan pengkhianatan dalam hidup. Penulis menggambarkan bagaimana iri hati dan pengkhianatan boleh berlaku dalam pelbagai situasi sama ada di pejabat maupun di kampung. Peralihan kerjaya Izzat dari dunia korporat ke bidang pertanian juga menunjukkan bahawa perubahan kerjaya bukanlah pengakhiran tetapi permulaan baharu untuk seseorang. Novel ini padat dengan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan. Penulis menekankan nilai jangan mudah berputus asa kerana setiap cabaran boleh diatasi dengan ketabahan dan usaha yang berterusan.
Contohilah watak Izzat, seorang yang cekal, berprinsip dan tidak mudah berputus asa, malah bangkit daripada kegagalannya. Penulis juga mengetengahkan bahawa kepercayaan dan kesetiaan dalam persahabatan itu penting dan perlu dijaga agar dapat mengelakkan tercetusnya konflik. Pada pandangan saya, gaya penulisan karya ini sangat menarik dan mudah dipahami oleh pelajar seperti saya. Penggunaan istilah dalam bidang IT dan pertanian juga disampaikan dengan jelas tanpa membebankan pembaca. Dialog yang digunakan juga realistik. Novel ini sangat sesuai untuk dibaca oleh semua peringkat umur. Konklusinya, novel ini syarat dengan pelbagai pengajaran yang berguna dalam kehidupan seharian kita selain menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang bidang IT dan pertanian. Sekian, terima kasih.